Korang rasa motor EV yang korang beli tu dah murah? Apa kata motor petrol yang harga macam motor EV? Okey, so untuk motor depan ni adalah motor skuter terbaru daripada motor iaitu model EZ125i. So untuk motosikal ni memang smart lah. Okey, design yang kecil, kurus-kurus, handsome gitu, dan juga yang paling short sekali untuk motor ni memang sangat-sangat berbaloi dengan speknya. Sebab apa? Meter kau boleh nampak kat sini, meter dia meter digital. Meter digital, full colourful, dan juga untuk kau semua siap ada handbrake, seat yang memang selesa, tebal, dan juga boleh bawa 2 orang. So untuk motor ni juga, untuk engine dia pun not bad. Sebab apa? Engine dia pun boleh tahan kuat juga. Untuk motor ni, dia punya engine dia menggunakan engine single cylinder, okay? Single cylinder, dan juga dia boleh menghasilkan sebanyak 11 horsepower dan juga 9.5 Newton meter torque. Okay, so untuk motor ni juga harga dia memang sangat-sangat berbaloi. Macam saya kata tadi, harga serupa macam motor korang beli motor EV yang ada rebate. Walaupun motor ni dia punya dia punya jenis dia jenis petrol. So untuk motor ni harga dia hanya 4588 sahaja. So memang berbaloi, kena dengan poket dan juga korang semua. Kalau nak beli EV tapi dengan nak beli motor petrol tapi dengan harga EV, inilah motor yang saya boleh rekomenkan. Sebab apa? Sangat-sangat berbaloi dengan harganya yang sangat mampu milik. So kalau korang berminat, boleh isi back di bawah ataupun boleh WhatsApp kami Hongfat Motor Lipoh. Macam biasa, minat DM cepat brother.